الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mendengar perkataan-perkataan lalu mengikut perkataan yang terbaik, iaitu yang berasaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah pada kuliah sirah kita pada minggu ini kita akan tengok kepada satu kisah seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Pada kuliah yang lalu kita telah mendengar berkenaan dengan kisah Umair bin Sa'ad. Dan mana-mana kisah sahabat yang kita dengar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semuanya tidak sunyi daripada jihad di jalan Allah. Ini kelebihan sahabat. Dan kita kena ingat balik kenapa kita memilih untuk mempelajari selepas sirah Nabi, kita mempelajari kisah sahabat. Tidak lain tidak bukan kerana segala usaha yang Nabi lakukan di sepanjang kehidupan baginda, hasilnya adalah sahabat. Hasilnya sahabat. Kalau tengok orang biasa, apakah hasil-hasil mereka, kehidupan mereka yang Allah beri kepada mereka? Umur mereka 60 meninggal, ataupun 70 meninggal, 80 meninggal, 90 meninggal. Kebanyakan manusia ini, produk dia adalah keluarga dia, anak-anak dia, kemudian harta-harta dia. Kalaulah dia seorang guru, ketika hari meninggalnya adalah anak-anak murid dia. Walaupun anak murid dia ramai, tapi yang wafak dengan dia, wafak ni maknanya yang setia, ada sifat kesetiaan, dia datang melawat jenazah. Dan orang akan kata ini produk hasil daripada didikan guru dia, contohnya. Dan Nabi SAW yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak meninggalkan harta kecuali ada sedikit, dan tidak meninggalkan binaan-binaan yang cantik, yang hebat, seperti mana kerajaan-kerajaan Rom, stadiumnya yang boleh kita melawat, melancong pada di Greece, di Jordan pun ada stadium Rom yang ada kursi di tarah bukit-bukit tu kan. Kemudian di Greek tu yang tiang-tiang, sampailah bentuk tiang tu di rumah-rumah, sebahagian daripada rumah orang Malaysia tu tiang Rom tu semua tiru peninggalan orang dulu. Tetapi kita tidak melihat sebarang binaan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW di Madinah. Bukan kerana tidak mampu untuk buat. Sebab apa? Kalau kita pergi ziarah, melancong di Jordan, tak jauh daripada Madinah, dan di tempat-tempat sebelum Jordan lagi di Ula. Ula sekarang dia buat tempat pelancongan, lebih kurang 300 km atas Madinah, tak jauh daripada Nabi. Kita akan tengok ukiran rumah-rumah yang cantik diukir daripada bukit-bukit. Maknanya seni ukiran ni ada zaman dulu. Tapi Nabi SAW yang hanya diberi oleh Allah Ta'ala 23 tahun sahaja bawa risalah. Quran ni diturunkan selama 23 tahun
untuk Nabi perjuangkan satu surah demi satu surah, satu ayat demi satu ayat, sampailah kepada ayat yang terakhir. Daripada ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampailah ayat yang terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu ayat yang terakhir, hari ini aku sempurnakan untuk kamu agama kamu, aku cukupkan untuk kamu nikmatku, aku redha Islam menjadi agamamu. Allah hanya beri 23 tahun. Jadi kesempatan masa yang pendek 23 tahun itulah sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, sirah Nabi. Itulah sebenarnya intipati kepada Islam. Yang Nabi tinggalkan 23 tahun yang kita kaji dalam kuliah-kuliah kita ni, itulah dia intipati Islam, dan itulah yang kita kena buat. Apa yang Nabi buat 23 tahun tak lama tu, itu adalah untuk contoh kita sebelum kita meninggal dunia. Kita kena buat yang tu. Jangan fikir benda lain. Jangan fikir rugi masa kita. Siapa dah pension ni lah masa dia. Tengok balik apa yang Nabi buat, satu-satu, tiru betul-betul, satu persatu. Tu dia. Sebab kita dah tak ada masa dah, kubur kita dah makin dekat, masa kita makin singkat, ajal kita makin hampir. Adakah bila kita bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan Nabi 23 tahun tu sama ataupun tidak? Buat checklist. Buat checklist betul-betul. Beli satu buku sirah Nabi, kemudian kita baca, kita buat checklist. Daripada awal sampailah akhir, tebal buku tu, teballah. Kemudian kita bandingkan dengan kehidupan kita. Jangan tinggal walau sedikit. Kemudian bila Nabi wafat, Nabi tinggalkan sahabat-sahabat. Nabi tidak meninggalkan bangunan yang megah, yang hebat-hebat. Nabi tak tinggalkan. Yang Nabi tinggalkan adalah manusia. Kalau Nabi tinggalkan bangunan yang cantik, hari ini kita pergi Madinah, pergi umrah, kita dapat ziarah, tengok rumah kan. Tapi bangunan itu tidak dapat bergerak. Akan tinggal kat Madinah. Tapi kalau Nabi didik manusia, Nabi wafat, manusia ni lah yang bergerak. Ada yang pergi ke Mesir, Amr bin Al-As. Abu Ubaidah pergi ke Jordan. Musanna pergi Jordan. Bilal pergi Jordan. Sa'ad bin Abi Waqqas pergi Iraq. Huzaifah bin Yaman pergi ke Rusia. Abu Ayyub Al-Ansari pergi ke Istanbul. Itu 3,000 kilometer tu. Jadi Nabi tahu apa dia nak buat. Sebab apa? Allah yang ajar dia. Allah yang wahyukan pada dia. Buat manusia. Jangan sibuk dia hanya buat bangunan-bangunan. Jangan. Sebab kalau kita buat manusia itu nanti akan bawa risalah ini seterusnya. Akhirnya sampailah ke Malaysia ni. Kalau Nabi hanya sibuk hanya buat bangunan, tak sampai Islam kat Malaysia ni. Tapi disebabkan Nabi bina manusia, Nabi tiada pun manusia itu bergerak ke Yaman. Yaman pula dididik pula orang lain, generasi orang lain Yaman yang sampai ke Malaysia. Diislamkan datuk nenek moyang kita. Kemudian datuk nenek moyang kita pasing pula, serah pula akidah ni kepada kita. Dia macam tu. Inilah tugas yang paling mulia. Dan kita masih ada masa, tuan-tuan. Masih ada masa. Tengok balik sirah, tengok satu-satu apa yang kita kena buat. Jadi nak menguatkan lagi perasaan ini, sebab tu setelah kita selesai mempelajari sirah Nabi, kita buka pula kisah sahabat-sahabat dia. Sebab apa? Sebab mereka inilah produk yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti kita akan bandingkan pula, adakah produk ini selari dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
insya-Allah sahabat-sahabat semua selari dengan Quran. Yang pentingnya kita pula. Adakah kita ni selari dengan Quran? Kita selari dengan sahabat-sahabat, selari dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah pentingnya kita mempelajari sirah Nabi dan sejarah para sahabat radhiyallahu anhu. Dan kita kena ingat sahabat-sahabat ini, mereka ini confirm masuk syurga. Seperti mana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radwan. Yang bermaksud dan orang-orang yang terdahulu. Sabiqun terdahulu, awalun yang awal-awal dulu, sahabatlah tu. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mencontohi mereka dengan baik. Ada 3 golongan. Radhiyallahu anhum wa radwan. Allah redha pada mereka, mereka redha pada Allah. Kalau Allah redha, maksudnya masuk syurga dah. Confirm. Jadi ada 3 golongan. Cuba tengok kita golongan mana. As-sabiqun awwalu minal muhajirin. Orang muhajirin, orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Kita tak ada kan? Kita tak ada. Tapi mereka confirm. Wal ansar, orang ansar orang yang menyambut orang muhajirin, orang tetap, penduduk tetap Madinah yang menerima orang Mekah. Ada tak kita situ? Tak ada. Kita yang ketiga. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikut orang-orang muhajirin dan ansar dengan bagus. Radhiyallahu anhum wa radwan. Golongan yang ketiga, open statement, kenyataan terbuka. Tak kira zaman Nabi ke, zaman sahabat ke, zaman datuk nenek moyang kita ke, zaman kita ke, ataupun zaman anak cucu kita sampai kiamat. Terbuka. Siapa yang mengikut muhajirin dan ansar. Sebab tu kita baca ni malam ni. Tu cerita tu. Sebab tu kita baca ni, sebab apa? Kita nak mencontohi, bukan saja contohi Nabi, tapi kita nak mencontohi muhajirin dan ansar. Siapa yang mencontohi mereka, Allah redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang kasih sekalian, kisah pada minggu ini Abdurrahman bin Auf sangat terkenal. Sangat terkenal. Kalau tak sampai kepada kita ataupun tak sampai kepada anak-anak kita, nasib baik sampai malam ni. Satu, kita bersyukur sampai kepada kita, ke telinga kita Abdurrahman bin Auf. Ramai orang Melayu ni senang. Umar, Abu Bakar, Osman, Ali, itu memang ramai yang tahu. Tapi bila masuk sahabat-sahabat Umair bin Sa'ad, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, siapa dia ni? Tak tahu. Kalau sampai kepada kita malam ni, syukur banyak-banyak. Kalau belum sampai kepada anak isteri kita, sampaikan. Rugi kalau tak sampai. Sebab apa rugi? Sebab ini contoh, siapa yang ikut dia akan diridai oleh Allah. Kemudian masalah lagi, kalau tak sampai kisah-kisah ni, ada kekosongan dalam jiwa, dia akan masuk benda lain. Artis, pemain bola sepak, yang main ukiran, berita-berita yang merapu-rapu, semua akan masuk. Sebab kita ni tak boleh kosong. Kalau kosong, ada benda lain masuk. Sebelum benda lain masuk, kita masukkan dulu kisah-kisah Nabi dan kisah-kisah sahabat. Baik, tuan-tuan ya. Jadi Abdurrahman bin Auf ini sangat terkenal. Kenapa saya kata sedemikian? Kerana dalam ratusan ribu sahabat-sahabat Nabi, dia ni top 10. Dan dia ni dijanjikan oleh Nabi masuk syurga. Ataupun dalam bahasa Arabnya, asyara mubasysyirin bil jannah. 10 yang diberi khabar pasti masuk ke dalam syurga. Mereka adalah Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Auf,
Sa'ad bin Zaid, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Osman bin Affan. Ini dia 10. Jadi Abdurrahman bin Auf ni termasuk. Kemudian kehebatan Abdurrahman bin Auf lagi adalah dia nombor 8 yang masuk Islam. Yang pertama masuk Khadijah. Kemudian Zaid. Zaid ni pembantu rumah dalam rumah Nabi. Kemudian Abu Bakar, kemudian Ali, kemudian dan lain-lain. Bila kira-kira Abdurrahman bin Auf ni nombor 8. Dan cuba kita bayangkan dia orang yang antara yang awal masuk agama Islam. Bila Islam tu berkembang sampai ratusan ribu, dia masih top 10. Ada yang masuk kemudian tapi jadi top 10 macam Umar Al-Khattab. Dia masuk agak lewat masuk Islam. Bahkan dia pula nak bunuh Nabi mula-mula. Sebab Nabi ni mengislamkan orang ni, mengislamkan ayah, berpisah dengan mak dekat Mekah. Satu keluarga tu ada yang masuk Islam, dia tak masuk. Jadi kucak-kacir Mekah masa tu. Jadi Sayyidina Umar ni dia marah. Jadi dia nak bunuh Nabi, akhirnya dia masuk Islam. Jadi dia lambat tapi dia masih top 10. 10 yang terbaik. Abdurrahman bin Auf ni dia awal masuk Islam dan setelah 23 tahun Nabi berdakwah dan Nabi wafat, dia masih dicarta terbaik 10. Ini kehebatan dia. Jadi begini hebat punya orang, kita tengok sedikit supaya kita boleh mengambil contoh daripada beliau. Kelebihan dia lagi adalah selain daripada dia nombor 8 yang masuk Islam dan dia salah satu daripada 10 orang yang terbaik yang dijanji masuk ke dalam syurga, beliau juga adalah ahli syura. Semasa pemilihan ahli syura ni maknanya ahli majlis mesyuarat. Dan bila Sayyidina Umar ditikam dan dia nazak, siapakah yang akan menggantikan dia? Sayyidina Umar dia pilih 6 orang, bermesyuaratlah kamu. Dalam 6 orang ni pilih salah seorang daripada kamu. Dan dikatakan 6 orang itu adalah baki yang pasti masuk syurga tu. Dan di antara calonnya adalah Abdurrahman bin Auf. Tapi seperti mana yang kita tahu daripada sejarah, setelah mereka bermesyuarat, akhirnya semua memilih Sayyidina Ali. Sayyidina Osman. Sayyidina Osman. Bukan semua, mereka mengundi. Bila mengundi, naiklah Sayyidina Osman. Dia akan cerita. Jadi Abdurrahman bin Auf ini semasa jahiliyah sebelum Islam namanya Abdul Amr. Kemudian selepas dia memeluk Islam, Nabi menukar namanya menjadi Abdurrahman bin Auf. Dan hebat tak hebatnya dia masuk Islam, dikata sini 2 hari selepas Sayyidina Abu Bakar masuk Islam. Abu Bakar ni nombor 1 manusia biasa. Kalau dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, selepas para nabi dan rasul, sepatutnya malaikat, tapi yang terbaik kata ulama Ahlussunnah wal Jamaah Abu Bakar dulu, baru malaikat. Hebat atau tak hebatnya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar dia masuk adalah Islam lepas 2 hari Abdurrahman bin Auf. Jadi kita boleh bayangkan macam mana awalnya mereka masuk Islam. Dan sejarah juga menyatakan bahawa Abdurrahman bin Auf ini memeluk Islam di tangan Abu Bakar. Bila Abu Bakar masuk Islam, dia tidak duduk diam. 2 hari sahaja orang yang dia kenal masuk Islam. Abdurrahman bin Auf masuk Islam di tangan Abu Bakar. Osman bin Affan masuk Islam di tangan Abu Bakar. Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, ni semua ni masuk Islam di tangan Abu Bakar ni. Sedangkan Abu Bakar baru 2 hari masuk Islam. Cuba kita muhasabah diri kita, diri saya sendiri dan masyarakat kita. Kita dah berpuluh tahun Islam kan? Ada tak yang kita Islamkan? Kalau ada orang Cina,
orang India yang kita Islamkan, jiran kita ke. Ini juga apa ni, perlu kita muhasabah. Jadi kisah sahabat ni sebenarnya bila kita cermin, kita baca satu perenggan, kita cermin diri kita, kita baca satu perenggan, kita cermin diri kita. Kita rasa jauh sungguh lah. Kalau boleh insya-Allah sakit-baki hidup kita ni kita nak kejar, nak mendapat apa ni, nak dapat kemuliaan sahabat. Abu Bakar dia baru masuk Islam 2 hari dan dia telah Islamkan ramai orang. Dan di antara yang Abu Bakar Islamkan itu adalah Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awam dan Osman, tu semua top 10. Setelah berlalunya 23 tahun, mereka ini masih lagi hebat. Sampai ke akhir hayat. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan ini jadi perangsang untuk kita, tuan-tuan ya. Dan sebenarnya selepas ini tak susah ataupun lebih mudah nak ajak orang pada Islam. Sebab apa? Sebab apa yang berlaku di Gaza. Masyarakat dunia sendiri melihat keindahan Islam dan kejahatan orang-orang yang bukan Islam, khususnya orang Yahudi. Dunia boleh beza di antara Yahudi yang memerangi orang Islam dengan orang Islam di Gaza. Macam langit dengan bumi. Kalau tawanan Islam di tangan orang Yahudi ni habis bisa dibebaskan selepas perjanjian pembebasan, bertukar-tukar tawanan, yang orang Islam keluar daripada penjara Yahudi ni tangan potong, muka kena bakar, hilang akal, tak kenal keluarga. Sedangkan yang keluar tawanan daripada orang Yahudi ni, dia keluar dibebaskan oleh tentera Islam ni, orang Gaza. Punya badan dia sehat, dia makan lebih lazat daripada tentera Islam lagi. Sebab Allah Ta'ala yang firman, wa yut'imuna ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberi makan dengan sayangnya yatiman, wa yut'imuna ala hubbihi miskinan, orang miskin, miskinan, wa yatiman, orang yatim, wa asira, dan tawanan perang. Jadi orang Islam ni dia hormat orang tawanan ni dengan memberi dia makan. Keluarlah daripada daripada tawanan ni sehat, kain baju bersih, bersetrika, masing-masing dapat sijil. Seorang pula siap cium pula dahi tentera Islam. Terima kasih banyak. Semua tu di video kan, dunia semua menengok. Itu yang bangkit dekat Jepun, dekat Amerika, dekat Australia, beratus ribu. Jepun habis juta. Tak ada, main beratus ribu je. Dunia sekarang ni bangkit. Berapa ramai orang masuk Islam, sikit-sikit je video orang masuk Islam. Sebenarnya tak susah sekarang ni. Macam itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian bila umat Islam yang awal diseksa oleh Quraisy, Abdurrahman bin Auf itu termasuk di kalangan orang-orang yang diseksa. Tapi dia teguh, dia tidak berganjak. Kemudian tuan-tuan, apabila hijrah, dia berhijrah. Dikatakan dia pernah berhijrah ke Habasyah, kemudian dia berhijrah ke Madinah. Dan bila dia berhijrah ke Madinah, ini peristiwa yang masyhur, yang sering disebut dalam sejarah. Apa dia? Iaitu bila Nabi nak merapatkan di antara Muhajirin dan Ansar, Nabi mempersaudarakan. Maksud mempersaudarakan itu bahasa Arab, bahasa Melayu kita mengadik-beradikkan. Mengadik-beradikkan. Jadi pendatang asing daripada Mekah berhijrah ke Madinah, lebih kurang bilangan mereka 250 ke 300. Tidak disebut dalam kitab, tapi saya pernah tanya pakar-pakar sejarah di Mekah. Mereka kata lebih kurang 250. Kebanyakan mereka orang miskin
Bukan sebab mereka miskin di Mekah, mereka miskin, tak. Tapi mereka meninggalkan semua. Tanah, rumah, almari, meja, apa semua mereka tinggalkan. Apa yang boleh bawa, emas ke apa, bawalah sikit kalau ada. Kalau tak ada, tinggalkan. Dan mereka berhijrah ke Madinah itu kerana wajib. Diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu mereka meninggalkan Mekah. Jadi mereka miskin kerana hijrah. Termasuklah Abdurrahman bin Auf. Sedangkan beliau itu di Mekah orang yang ahli perniagaan. Tapi dia dalam keadaan miskin. Maka Nabi tak mahu. Di kalangan orang yang miskin ni melarat pendatang asing datang ke Madinah, melarat tidur tepi jalan. Tidur dekat tepi serambi masjid. Apalah rupanya kalau macam tu. Di manakah persaudaraan dalam Islam? Lalu Nabi memilih 45 keluarga dari kalangan orang Mekah yang berhijrah dengan 45 keluarga daripada orang Madinah, lalu dipersaudarakan. Kalau dipersaudarakan bunyi dia, kalau bahasa kita ni macam jauh, saudara mara ni jauh, dia mengadik-beradikkan. Itu maksud dalam bahasa Arab. Ta'akhi ni maksudnya mengadik-beradikkan. Subhanallah. Mampu tak kita buat macam tu? Orang datang tsunami, habis rumah tiba-tiba muncul dekat Pelisan pantai. 45 keluarga. Siapa 45 keluarga boleh ambil jadi adik-beradik dia? Adik-beradik ni mana rumah tak ada, duduk dalam rumah kita. Anak-anak dia ada bilik 3, bagi 1-2 bilik kat dia. Sebenarnya tu bukan adik-beradik lagi tu. Adik-beradik ni maknanya sekiranya lepas duduk dalam rumah, meninggal, kita meninggal, harta tu jatuh kepada anak-anak kita dan mereka juga. Sebab mereka adik-beradik saling mewarisi. Punyalah hebatnya persaudaraan, saling mewarisi. Jadi Nabi kata, jemputlah, ambil, jadikan adik-beradik, bawa robot. Orang Madinah bawa robot, mengajak jadi adik-beradik ni jadi sampai habis. Jam tu juga selesai. Tak ada lah sampai seorang dua je, yang lain tak siapa nak jadi adik-beradik aku ni, sampai tunggu sebulan tak ada orang, tak ada. Jam tu je habis. Jadi Abdurrahman bin Auf ini diadik-beradikkan bersama Sa'ad bin Rabi', orang Madinah. Dan Sa'ad bin Rabi' ni orang senang. Dia ada kebun, 2 geran kebun. Dan dia ada isteri, 2 isteri. Lalu bila dia menjadi adik-beradik, dia adik-beradikkan dengan Abdurrahman bin Auf ni. Dan dia tahu Abdurrahman bin Auf ni orang yang meninggalkan semua harta. Tak ada, apa pun tak ada. Lalu dia kata apa? Wahai Abdurrahman bin Auf, aku ada 2 kebun. Aku ada 2 kebun tanah. Kau tengok mana satu tanah yang kau suka, kau ambil satu. Dan aku ada 2 isteri. Kau tengok mana yang kau kanan. Kau kanan yang mana? Timah ke leha, terpulang kat kau. Kalau kau kanan dengan leha, aku lepaskan dia untuk kau. Aku lepaskan dia dengan baik. Habis edah kau kahwin dengan dia. Jadi isteri pun dapat, tanah pun dapat. Ini dia sahabat. Maknanya dia lebihkan saudaranya lebih daripada diri dia sendiri. Sebab apa? Dia suruh tengok tanah mana yang sekawan dia suka. Bukan dia yang pilih, kau ambil tanah tu. Aku ambil tanah ni, kau ambil tanah ni. Itu pun lah baik dah tu. Tapi dia suruh Abdurrahman bin Auf pilih sendiri tanah mana yang dia nak. Maknanya dia melebihkan sahabat dia. Kemudian dia ada 2 isteri. Dia suruh Abdurrahman bin Auf tengok mana dia kanan. Bukan dia yang bagi isterinya, kau ambil dah leha ya. Tak. Kau tengok sendiri mana kau kanan. Dah dia tahu kawan ni harta apa tak ada.
Kalau kau kenal dengan timah, tak apa. Aku lepaskan dia. Habis iddah dia, kau ambillah dia. Tak ada. Macam tu punya ukhuwah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran memuji kedua-dua Muhajirin dan Ansar. Muhajirin Allah Taala sebut lil fuqara'il muhajirin alladzina uhsiru min diyarihim wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus siddiqin. Terlebih kurang macam tu. Dan orang-orang yang miskin dari kalangan orang muhajirin yang dihalau keluar daripada rumah mereka dan mereka menolong Allah dan Rasul, mereka adalah orang-orang yang benar, orang yang sedikit. Dia benar dengan iman dia. Kemudian ayat yang memuji orang Madinah pula, walladzina tabawwa'ud dara wal iman, dan orang yang menyediakan negara tempat dia, dan iman ukhuwah dia, kasih sayang dia. Yuhibbuna man hajara ilaihim, dia sayang kepada orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajidu fi sudurihim hajatan mimma utu, dia tak ada apa-apa strategi, tak ada apa-apa taktik dengan harta-harta yang dia nak beri kepada kawan dia. Tak ada dan minta balasan ke, tak ada apa. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, dan dia melebihkan saudaranya lebih daripada dia sendiri walaupun dia dalam keadaan susah. Wa man yukashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang selamat daripada kebahilan dirinya, sesungguhnya dia adalah orang-orang yang berjaya. Orang yang berjaya. Kita ambillah checklist tuan-tuan ya. Apa dia checklist? Kalau checklist muhajirin tu, sanggup mengorbankan harta benda demi kerana Allah. 2, sanggup berkorban dan berjuang untuk Allah. 3, ulaika humus siddiqun, mereka benar iman mereka dengan Allah. Siddiqun ni tuan lebih tinggi daripada iman. Mukminun ni orang yang beriman. Siddiqun orang yang beriman yang membuktikan keimanan dia. Dia membuktikan keimanan. Abu Bakar dia beriman, tapi bila Isra Miraj ada yang tak percaya. Macam mana pula salah satu malam pula pergi sampai Baitul Maqdis? Orang 3 minggu baru sampai pergi balik, takkan semalam. Lepas tu naik langit pula. Abu Bakar kata, betul ke yang cakap tu Nabi Muhammad? Kau lain, kau dengar betul-betul. Kata, memang betul Muhammad, aku dengar sendiri telinga aku. Kalau dia yang cakap lebih jauh daripada itu, aku percaya. Ini as-siddiqun, orang yang beriman dan dia membuktikan keimanan dia. Khadijah, dia beriman. Kemudian bukan dia beriman saja, bila Islam diboikot 3 tahun. Tak ada makan, minum apa semua. Tak, jangan berjual beli dengan orang Islam. Masa itulah dia malam-malam beli boreh, beli tepung ke apa dengan harga yang tinggi. Kalau sekati ke ataupun 1 kilogram RM3, orang jual RM30 ke RM60 dia beli kan. Sebab nak jaga nyawa orang Islam yang sedang kelaparan. Habis harta dia. Khadijah yang kaya raya ni sampai habis. Sebab nak menyelamatkan orang Islam yang diboikot di awal-awal Islam. Jadi dia membuktikan. Jadi Khadijah ni siddiqun. Catat kita punya checklist kita. Baik, checklist orang Madinah pula. Orang yang menyediakan kediaman dan iman, kasih sayang, ukhuwah. Sejauh mana kita menyediakan rumah kita. Apa saja aktiviti yang baik, buat rumah saya. Tak ada hal dah. Nak apa ni? Nak pengajian Quran ke apa ke kan? Kalau bukan rumah, kita ada harta, kita beli satu markas rumah kedai ke, kita buat ni, buat apa, nak mengaji ke apa ke. Itu maknanya kita menyediakan tempat. Saya pernah ada orang yang senang lah pergi haji dengan saya. Balik pergi, ustaz apa? Saya kata, kalau projek saya kita buat rumah tahfiz. Apa di rumah tahfiz itu tak nak. Kalau rumah tahfiz, situ asrama, situ kita buat tahfiz. Tapi kalau rumah tahfiz ni kita
jadikan budak tu asrama, tapi dia pergi sekolah biasa. Malam dia balik situ, dia menghafal Quran. Kalau duduk rumah dia tak baca Quran dah. Tak menghafal Quran, mungkin baca tapi tak menghafal. Sekejap dia balik, dia cari rumah banglo mana. Saya tengok rumah ni Ustaz. Ustaz buat rumah, saya bayar. Ada orang macam tu, menyediakan rumah. Apa lagi checklist yang kita boleh ambil daripada orang Madinah pula. Menyediakan tempat, menyediakan ukhuwah, kasih sayang. Kemudian melebihkan seseorang lebih daripada diri dia sendiri. Itu terbaik. Kalau kita dapat tuan, melebihkan orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Macam mana tu? Contoh kita lah, orang tu kereta pula rosak. Dia nak pergi mana dia rosak. Tak apa, ambil kereta saya pinjam, tak apa. Ambil kunci dah. Dah selesai ni, hantarlah balik kereta. Tuan nak naik kereta macam mana? Tak apa, saya motor ada. Itu contoh kita melebihkan orang lebih daripada diri kita sendiri. Apa sahaja, ya. Fikirlah saudara mara kita, macam mana kita nak lebihkan mereka lebih daripada diri kita sendiri. Kalau masyarakat macam tu, semua orang bahagialah masyarakat ini, dan akan jadi kuat menguat di antara satu sama lain. Sebaliknya, kalau belakang membelakangi, benci membenci, dan sebab canta mencantas, ini masyarakat yang rosak. Bila-bila boleh bercerai berai dan hancur, dan boleh dimakan oleh bangsa yang lain. Jadi Sa'ad bin Rabi' dia menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf tanah dia dan juga isteri dia. Kemudian Abdurrahman bin Auf ni pula dia melebihkan saudara dia juga. Tadi Sa'ad bin Rabi' dia melebihkan saudara dia, saudara dia Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf pun masya-Allah, dia tak ambil peluang. Kalau macam tu, tuan saya nak tanah tuan lah, tanah tu rata elok, tanah tu bukit. Bini pula ambil yang tuan lah, yang tu cantik sikit. Dia pula melebihkan sahabat dia pula. Apa dia kata? Dia kata barakallahu fi malik wa ahlik. Mudah-mudahan Allah memberkati harta-harta engkau dan keluarga engkau. Terima kasih, tak apa. Dulluni ala suq, kata dia. Tunjukkan aku pasar kayak mana. Tunjuk pasar ya. Abdurrahman bin Auf ni dia orang berniaga. Jadi dia kata dekat Sa'ad bin Rabi', tak apa, terima kasih. Kekallah isteri-isteri awak tu. Tanah-tanah pun tak apa dah. Kau tunjuk aku nak berniaga. Pasar kat mana sini? Lalu dia tunjuklah pasar kat sini. Jangan kita pergi tengok. Abdurrahman pun dia berniaga. Alhamdulillah. Perniagaan dia berkat. Sampailah dapat dia nak berkahwin. Dan dia kata kat Nabi, ya Rasulullah, aku telah berkahwin. Nabi kata, berapa mas kahwinnya? Mas kahwinnya sekian, emas sekian. Masya Allah, pandai kau berniaga, dia kata kan. Kemudian Nabi kata, buatlah kenduri, awlim walau bisyah. Itu jadi hadis. Buatlah kenduri kahwin walaupun dengan seekor kambing. Kemudian Abdurrahman bin Auf, kisah dia infak fi sabilillah, harta dia banyak. Kemudian kisah dia berjuang, perang juga banyak. Di antaranya dia berjuang dalam perang Badar. Dan orang-orang yang berjuang dalam perang Badar ni, tuan-tuan, kedudukannya nombor 2 selepas 10 yang dijanji syurga, yang top 10 tu. Siapa yang berperang dalam perang Badar 313 orang, ini kedudukan di dalam masyarakat di sisi Allah nombor 2. Dan Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka, sama ada yang lepas maupun yang akan datang. Jadi orang perang Badar ni, saki baki hidup dia tu, kalau dia buat apa pun, pahala dia tetap jalan dan dosa tak ada. Sampai macam itu Allah ampunkan dosa dia. Sebab tu kisah Khatib bin Abi Balta'ah bila hijrah
Bila hijrah ni bukan bila Nabi nak perang Mekah. Bila Nabi nak perang Mekah, Nabi tak nak berita tu sampai pada orang Mekah. Kalau sampai ke orang Mekah keluar dekat padang pasir tunggu, akhirnya berperang. Perang yang sengit. Nabi nak senyap sampai di Mekah, Nabi kepung, suruh mereka menyerah diri. Jadi zaman tak ada telefon boleh buat. Jadi Nabi bergerak macam tu, tak bagi siapa pun tahu. Di tengah jalan tidak ada orang yang boleh sampaikan berita ke Mekah. Dan Nabi bergerak. 400 km, tak ada orang tahu. Ada pula seorang sahabat disampaikan, Khatib bin Abi Balta'ah. Dia cepat-cepat tulis, dibagi seorang perempuan, masuk ke dalam sanggul, kau cepat pergi Mekah, beritahu. Biar orang Mekah ready, orang Islam nak serang ni. Jadi macam tu, Nabi dah rahsiakan benda ni. Nabi suruh kumpul, bergerak je. Abu Bakar pun tak tahu. Orang nombor 2 dalam negara, Abu Bakar, dia tak tahu. Abu Bakar pun tanya anak dia, Aisyah, isteri Nabi. Kokolah isteri Nabi, suami cerita ke, Aisyah, kat mana nak pergi ni? Tak tahu. Nabi suruh siap je. Macam tu punya rahsia. Khatib bin Abi Balta'ah tulis. Bila dah bergerak ke Madinah, dia tulis. Apa Jibril beritahu? Jibril beritahu pada Nabi, ni ada orang on the way, orang perempuan nak pergi hantar surat ke Mekah. Nabi hantar Sayyidina Ali dengan Mikdad. Nabi kata Sayyidina Ali, Mikdad, ada perempuan sedang bawa maklumat ke Mekah. Cepat tangkap dia. Kalau tak nanti kita berperang kat padang pasir. Kita nak pergi kepung Mekah, suruh menyerah diri je. Tidak ada pertumpahan darah. Jadi Sayyidina Ali dengan Mikdad pun pergilah jumpa seorang perempuan. Bila jumpa seorang perempuan, bagi surat. Orang perempuan kata, surat apa? Mana ada surat? Surat apa ni? Kau cakap apa ni? Ali kata, surat, aku tak nak cakap banyak. Ma kazzaba Rasulullah SAW. Nabi tak ada bohong. Kau keluarkan surat cepat. Perempuan kata, surat apa? Apa surat ni? Ali kata macam ni, kalau kau tak keluarkan surat, cek 100%. Mana tangga baju ke apa kau sumbat kat mana lubang ke apa, aku akan cek 100%. Nabi takkan bohong. Kau keluarkan surat tu ataupun kami akan cek 100%. Ada perempuan tu pun terpaksa keluarkan. Ini dia surat. Tengok surat bocor rahsia. Itu Khatib bin Abi Balta'ah. Sayyidina Ali bawa surat tu berlebihnya, Rasulullah ada surat. Khatib yang tulis. Nabi tunjuk Khatib, ni apa surat ni Khatib? Apa surat ni? Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, nak aku pancung orang ni. Munafik rupanya dia ni. Pembohong rupanya. Tak, Nabi kata jangan. Dia ni pergi perang Badar. Dia pergi perang Badar, ni lain makam dia. Kau mana tahu Sayyidina Umar, la'anna Allah ittala ala al-badrin faqala amalu ma syi'tum ka ghafartu lakum. Wahai Umar, mana kita tahu? Allah dah tahu semua benda ni, tapi Allah masih kata, kau buat apa? Buatlah orang perang Badar, aku maafkan kau. Buatlah apa pun. Kau buat apa pun. Bocorkan rahsia, Allah maafkan. Jadi Allah maafkan dia, kita jangan pancung dia. Khatib pun kata, ma nafaka Khatib. Wahai Rasulullah, aku bukan pembohong, aku bukan munafik. Tapi kau orang semua ni kau hijrah. Ramai saudara mara kau hijrah juga. Aku ni ramai saudara mara di Mekah. Aku ramai saudara, aku sayang dia orang. Kan berlaku perang dan sebagainya. Habis dia orang nanti. Kau tak sama, aku rasa macam kau orang rasa. Macam tu lah dia kata. Okey, Nabi kata, sudah, kita jalan. Mari kita perang Mekah. Jangan risau. Macam tu. Jadi tuan-tuan, Abdurrahman bin Auf ini adalah orang yang menghadiri perang Badar. Kalau dia hadir perang Badar, makam dia dah lain. Dahlah dia terbaik, 10 yang terbaik. Kemudian dia pula orang yang menghadiri perang Badar. Dan dia juga menghadiri, dia terlibat dalam perang Uhud. Tapi nak dibandingkan dengan sumbangan dia untuk Islam, kata pakar sejarah, sumbangan dia dengan harta dia melebihi sumbangannya dengan jihad di jalan Allah, perang.
Dia berperang juga, tapi sumbangannya kepada Islam dalam bentuk harta benda terlalu banyak. Cuba kita tengok dalam perang Tabuk, dia menyumbangkan 200 uqayyah emas. Apa dia uqayyah emas kita pun tak tahulah dia punya sukatan dia ni, tapi maknanya antara yang terbanyak di kalangan sahabat sumbangan dia. Kemudian setelah Nabi SAW wafat, dan ketika dia pula, selepas Nabi wafat, dia menjaga isteri-isteri Nabi. Dia diberi kepercayaan oleh isteri-isteri Nabi untuk menjaga. Nak ke mana, isteri-isteri Nabi tidak boleh dikahwini, itu hukum dalam Islam. Kalau perempuan lain boleh dikahwini, orang yang janda, tapi isteri Nabi menjanda tidak boleh dikahwini oleh sesiapa pun. Jadi yang menjaga mereka ni adalah Abdurrahman bin Auf. Kemudian beliau di akhir hayatnya, dia tahu dia nak meninggal, harta-hartanya dia bagi-bagikan. Cuba kita tengok apa dia bagikan. Pertama, dia bagikan kepada orang Badar yang hadir perang Badar yang masih hidup. Dalam 313 itu yang masih hidup dalam 100 orang. Jadi dia bagi setiap. Jadi dia kenang orang yang pergi perang Badar. Bagi harta dia dekat mereka. Kemudian juga yang mendapat hartanya adalah isteri-isteri Rasulullah SAW. Banyak ke tidak harta dia ni? Semasa dia hidup ni, pernah harta dagangan dia masuk ke Madinah, dipikul oleh unta sebanyak 700 ekor unta. Harta perniagaan dia sahaja. Dan dikatakan bila masuk Madinah 700 unta ni, mungkin daripada negeri Syam ke apa, barang-barang perdagangan dia bergegar Madinah. Sampai Aisyah tanya, bunyi apa ni? Masuk dalam bandar Madinah ni, rupanya unta 700 ekor penuh dengan apa? Penuh dengan harta-harta perniagaan dia. Lalu Aisyah kata, semoga Allah memberi rezeki yang dikurniakan kepada beliau di dunia, dan sesungguhnya pada akhirat itu lebih besar. Itu kata Aisyah bila dengar kat telinga Abdurrahman bin Auf, bekas isteri Nabi kata macam tu. Apa dia? Semoga Allah berkati harta di dunia, tapi di akhirat lebih besar. Dia jumpa Aisyah, dia kata, aku bagi semua unta ni dan semua hartanya di jalan Allah. Maknanya masuk ke Baitul Mal untuk perjuangan Islam. Begitu sekali ya. 700 ekor unta dengan barang-barang itu sekali. Kemudian ketika dia meninggal tu, dia meninggalkan untuk ahli keluarganya 1000 unta, 100 kuda, 3000 bibi. Dan beliau mempunyai 4 orang isteri. Setiap mereka dapat 1/8. Iaitu 80,000. 80,000 ni wallahu alam. Dan meninggalkan emas dan perak yang banyak. Sehingga terpaksa dia kerat emas perak tu untuk dibagi-bagikan dan sebagainya. Jadi di jalan Allah Ta'ala, Abdurrahman bin Auf ni dua, berperang di jalan Allah dengan menafkahkan harta di jalan Allah. Kemudian dia 10 yang terbaik di kalangan sahabat. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, inilah sifat orang yang beriman. Siapa orang yang beriman, Allah telah sebut dalam Quran, Allah telah beli daripada orang beriman ini harta mereka dan diri mereka dengan diberinya syurga. Allah beli harta pada kita ni, bermakna kita menyumbangkan harta kita di jalan Allah. Allah beli diri kita, maknanya kita berperang di jalan Allah. Itu maksud dia dalam surah At-Taubah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala membeli daripada orang beriman ini diri mereka, harta mereka dengan dibayar syurga.
Jadi tuan-tuan, kita kalau kita benar-benar beriman, kita melakukan jual beli dengan Allah. Sebahagian kita ni jual beli, meniaga, sebahagian lagi bekerja. Yang meniaga ni dia faham. Meniaga ni kita pergi jual roti canai, kita jual, letak roti canai, orang bagi duit kat kita kan. Itu maksud kita beli dengan, berjual beli dengan orang. Sebenarnya kita semua sedang dan telah berjual beli dengan Allah. Kalau orang yang beriman. Disebabkan kita orang yang beriman, kita telah pun bukan belum dah, telah berjual beli dengan Allah. Sebab ayat ni, iaitu Allah beli daripada kita ni diri kita. Kemudian Allah telah beli harta kita. Kemudian dibayarnya syurga. Bi'anna lahum jannah. Cuma syurga tu kita dapat kedian. Tapi Allah Ta'ala beli kita, Allah guna kita dengan harta kita sekarang. Macam mana? Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka membunuh dan terbunuh. Jadi orang yang benar-benar beriman, dia dah tak memiliki harta dia dah. Sebab dia dah sumbangkan, macam Abdul Rahman bin Auf, dia dah beri di jalan Allah 700 unta dengan barang-barang sekali. Kemudian dia bagi pada orang Badar, dia bagi isteri-isteri Nabi dan sebagainya. Dia tak ada apa dah. Kemudian dia pergi perang Badar, dia pergi perang Uhud. Sebab diri dia bukan dia punya lah. Allah dah beli dia punya diri, dan Allah dah beli dia punya harta. Dan Allah balas, bayar dengan cek syurga. Dengan diri dan harta itu berperang di jalan Allah, membunuh dan terbunuh. Cuma orang akan tanya pula, kita ni Allah beli, kita dah pergi berperang, kita dah sumbangkan harta kita, syurga lambik lagi ni, betul kan ni syurga? Betul kan ni? Kita dah mati syahid semua dah. Allah Ta'ala kata dalam ayat tadi, wa'dan alaihi haqqan. Ini janji Allah yang benar. Fit Taurat wal Injil wal Quran. Dalam Quran ada, dalam Injil ada, dalam Taurat pun ada. Wa man awfa bi'ahdihi min Allah. Siapa yang lebih menunaikan janjinya selain Allah? Fastabshirun. Dengarlah berita gembira ini, bibai'ikumul ladzi ba'atum bih, dengan jual beli yang telah kamu lakukan dengan Allah. Kita canai itu dengan manusia, tapi diri dan harta ni berperang dan beri harta kita, ini jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Jadi kalau kita tengok balik, Abdul Rahman bin Auf memang dia ikut betul-betul Quran. Kalau kita tengok balik, Nabi tak meninggalkan harta dan tak meninggalkan bangunan yang besar-besar, tapi yang dia tinggalkan adalah sahabat-sahabat dia. Nabi ni berjaya mencetak sahabat-sahabat dia ikut betul-betul Quran. Sebab tu tuan-tuan, marilah kita mempelajari kisah Nabi dan kisah sahabat-sahabat seorang-seorang, dan kita senaraikan apakah yang boleh kita tiru mereka ni, apa yang telah kita dapat tiru mereka, dan apa yang kita masih belum dapat tiru mereka. Mereka lah sebaik-baik contoh dan teladan. Dan kita nak ajak masyarakat kita pun macam itulah. Ambillah sahabat-sahabat ini dan Rasulullah dan para Nabi ini sebagai contoh teladan. Cukuplah artis, cukuplah apa ni, pemain bola sepak, cukuplah Datuk Tan Sri apa semua ni yang jauh daripada agama kita. Yang baik-baik tak apa ya, yang ambillah sahabat-sahabat ini sebagai contoh teladan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.